Elok-eloknya kami biasa mainnya tiga Ramadan ke atas lah. Bukanlah 1, 2, 3 tu. Biasa 3, 4, 5 tu lah. Dah kami dah rancang main lah. Macam mana nak cari tim tu? Tim tu biasa kita satu kawasan tu kita memang dah ada tim masing-masing kan. Contohnya tempat kita orang ni Sandan ada beberapa kelompok orang kawasan kan. Dan ada beberapa rakan walaupun umur tak sebaya kan, tapi kami ada satu geng yang kira ni lah kan. Yang kita boleh gerak, orang kata kita boleh gerak untuk ajak main kan. Satu candan ni ada berapa orang ni? Biasa di Kelantan di Sandan ni ada 4 tim. Satu dipanggil Happy Junction Happy Junction belakang, satu Sandan Corner, satu Outrangler, satu lagi Jenalik. Itu sekolah kota. Sekolah kota. Dia lah berapa orang? Dia satu tempat tu ada geng masing-masing. 10 orang. Melebihi 10 orang. Berlanjutan sehingga habis Ramadan ni? Sampai biasa kita main Sabtu Ahad cuti sekolah. Cuti sekolah kita main lah. Bukan hari-hari. Ada cuti je kita akan main. Katalah cuti tak semestinya Sabtu Ahad. Kalau ada cuti kelepasan ke kebetulan kita je lepas main puasa tu, kita dah rancang, siang-siang dah rancang dah. Dah tulislah nama peserta yang akan main. Dan kita selitlah sedikit juadah ke, rokok ke macam tu kan. Betul lah. Kadang-kadang kita nak bagi apa, macam nak bagi perangat suasana, kita bagi benda yang bukan hala kan. Yang lagi orang geram kan. Kalau kita bagi orang jenis orang yang sopan santun lah, bagi kuih lah, rokok itu orang macam suka lah. Tapi kadang-kadang kita bagi ada juga benda ganja-ganja. So kat rumah kita ada orang bagi? Ada, tapi dia dah tahu lah tim kita dia akan tahu rumah dia. Sini atau kata dia CD lah. CD. Sana tim kita orang ni dia CD. So dia akan tahu rumah CD. Dia akan tahu yang juadah tu dengan peserta nama. Lepas tu dia akan letak rumah. Kadang-kadang dia akan bakar mercun, kadang-kadang dia akan jerit kan. Abu. Dia pun terus. Bila dapat dia pun terus calling lah dia geng-geng kan. Zaman tu bukannya ada WhatsApp group ke apa? Kita punya safaman tu macam dah terjaga. Macam hari Sabtu, biasa kita akan main. Siapa tim mana yang hantar. Dia ada healing kan. Dia macam tu tim Jenalik nak hantar benda tim semua siput lah tim kita kan. Kita pun dah ready lah. Lepas tu dia betul jadi lah. Memang kita pun ada tempat lepak kita. Kita pun terus pergi tempat lepak itu. Dia kata, ada orang hantar lah. Dia siap bagi tarik ke? Tarik? Okey, dia kata bermula pukul berapa dah? Biasa? Pukul 8. Dia pukul 8 tamat pukul 12 kata kan. Kalau dah pukul 12 1 minit kita tak boleh tangkap lah. Masa tu kita akan keluar bila 12 1 minit kita keluar. Kita berjaya tak nak tangkap kan. Sambung pula next week. Jadi kamu pun tukar pula kita kejar. Kejar dia. Bila dia dah hantar kita, maknanya dia dah tahu dah. Kita akan kejar dia pula. Jadi kita akan hantar lah. Demo pun dah tahu lah. Minggu depan ni demo kita akan hantar dia. Tukar turn. So dia dah ready lah dia punya team tu. Kadang-kadang dia jahat pendajian tu. Kalau tunggu kita kan. Kita hantar dia terus tangkap aja. Geng kita ni tak ada yang muda lagi daripada 14 tahun lah. Atas 14 tahun lah. Tapi ada juga yang 13 tahun. Sekolah menengah lah. Sekolah menengah lah. Kadang kita ni balas dendam. Tepung kita campur lah, ramuan lah. Kita campur dengan arang ke, campur dengan telur ke. Untuk lagi, untuk boleh dendam kau je lah kan. Kalau kita dapat tangkap orang tu, seperti nama tu lah kan. Dapat kena sapu lah. Kadang-kadang nama tu, kadang-kadang dalam nama tu ada senarai ada tulis ke, wanted kan. Dia orang buka, dalam orang ramai tu dia tulis. Yang hero tu kan, ni yang orang kata yang tahap atas lah, tahap kan. Kalau handai sangat, tangkap aku kata. Ada kata-kata hikmah ni yang tangkap ni kan. Tapi ada lah kutuk. Tapi aku percaya takkan sapu boleh tangkap aku. Okey, komodo orang pula nyorok di mana yang paling terror lah nyorok. Kita dekat kubur Bongkona, dalam hutan belakang Bongkona. Kalau tempat yang orang tak akan sangka dia akan nyorok. Tapi kena juga. Tapi banyak best. Bila pukul 12 minit nanti kita akan keluar bawa ramai kan. Tapi kita kan macam-macam. Tak sentok macam geng kita tengah kan. Tengah dari sini. Tengah lagi kan. Mana pun kita semua tu lari dari tempat. Memang takut ke? Memang takut. Dia punya tree tu memang takut no. Hantu pun tak takut lah. Kita tu kenapa kita berani main malam-malam? Sebab hantu tak ada. Itu je sebenarnya. Demo dah jadi hantu. Jadi kita berani main nyorok kubur apa semua tu dalam hutan tu kita cah hantu tak ada. Tapi kita tak terfikir ular sawa ke apa kan. Kita tu takut kena tangkap. Kalau kena tangkap memang aib betul malu lah kalau tangkap. Demo kumpul ramai-ramai keliling sapu benda lah. Sapu campur pasir ada kan. Sapu muka, sapu kepala. Tapi syok tu bila dah lepas tu apa?
Lepas habis kata pukul 12 habis, kita akan keluar lah. Lepas tu kita akan pangat lah. Masa kamu lalu tadi, kami betul-betul di bawah tu kan. Kalau kamu penuh sikit, kamu boleh nampak kami di bawah. Sekali lagi bagi pangat. Kami dah main hantar umur 19 last. Lepas tu tak ada dah. Tak tahu cerita lah. Generasi yang seterusnya tak ada dah. Tahun 64 tu, macam umur aku pun. Umur aku dah 19. Tak ada lah. Bila aku dah keluar tu, dengan cerita dah tak ada main lah. Sebab kita dah ke last best rasanya kan. Maksudnya orang atas kita lagi tinggi umur tu. Oh, mana permainan dah lama lah. Lama. Dalam masa tahun duri tu last tu. Yalah. Lama permainan ni. Lama. Tapi kita orang ni last best lah kan. Dan kami ni serta ni kami ni last best. Kami cari kita orang ni adalah last best. Sebab lepas tu tak ada dah. Kami dah tak best tak akhir.